So hari ni apa aku nak buat? Aku nak makan nasi goreng dengan ayam goreng. Kita rasa nasi dia. Bismillah. Oh sedap. Ni ayam ni. Cili jeruk sikit ni. Ni. Tengok cili jeruk ni, hoi seram aku. Dia punya pedas. Dia mula-mula rasa masam dulu, lepas tu dia punya pedas. Welcome back to YouTube channel Syarul Ikhwan. So hari ni apa aku nak buat? Aku nak makan nasi goreng dengan ayam goreng. Wish, itu makanan favourite lah sebenarnya kan. Nasi goreng ni dia buat simple je, atau ada ayam goreng sikit. Wish, aku pun dah tak sabar sebenarnya. Tapi aku pelik, nasi goreng ni dia ada udang clear. Udang dia main besar lagi. Macam biasa lah, aku tengok ni macam kurang pedas kan. Tapi tak apa, aku ada satu cili ni memang sedap lah. Rangup pula tu, cili jeruk. Apa lagi korang tunggu? Jom tengok aku makan sekarang. Let's go kita. Cili jeruk kita letak tu. Karena ni semua aku beli kat pasar je tau. Memang murah, betul-betul murah. Bismillah, bismillah. Nasi dia baik lah. Wah. Jadi kita rasa sikit nasi dia ni dulu Kita rasa nasi dia. Bismillah. Sedap. Ni ayam ni. Ni kita letak dengan cili jeruk sikit ni. Letak. Bismillah, bismillah. Boleh tahan juga nasi dia ni. Tapi tu lah, tak apa pedas sangat. Kena ada cili jeruk baru betul-betul pedas. Jadi aku cakap portion dia ni memang banyak. Lepas tu harga dia aku beli RM5 macam tu RM5, RM6 macam tu je kan. Tengok cili jeruk ni, hoi seram aku. Apa kita makan kan? Kita makan kan?
Dia punya nikmat tak boleh cakap apa lah. Kalau macam ni punya banyak, memang puas hati tau. Sebelum-sebelum ni aku beli, alamak, nasi dia jual RM5 kat, tapi nasi dia sikit je. Cili jeruk ni kalau kau makan, dia punya pedas, dia mula-mula rasa masam dulu, lepas tu dia punya pedas. Ya. Ni kita tengok udang dia macam mana. Betul-betul besar udang dia. Tapi tu lah, satu portion kau akan dapat satu je udang dia. Ni geng, last ni.
Ni. Udang dia betul-betul fresh lah. Ni. Okay geng, itu saja video aku untuk hari ni. Kau jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video, okay? Kau jangan lupa follow aku punya TikTok dengan IG dekat bawah tu. Kau nampak kat situ, kau tolong follow subscribe tau. Cuba kau komen lagi, kau nak video apa lagi lepas ni. Nak aku mukbang apa pula lepas ni, okay? Kita jumpa di next video. Bye.